Aku takut bukan hantu. Aku takut kawan mesej, "Bro, free tak?" Kalau kawan dah start ayat lembut, "Bro, aku segan nak cakap." Confirm dompet kita bakal cedera. Dia pinjam RM20, cara bercakap macam nak buat perjanjian United Nation. Aku bayar minggu depan, bro. Demi Allah. Minggu depan, dia hilang. Story Instagram dia ada, siap makan steamboat. Kita pula yang malu nak tuntut duit sendiri. Bro, duit hari tu? Dia jawab, "Bro, jangan sebab duit rosakkan persahabatan." Wih, yang rosakkan persahabatan tu hang tak bayar. Paling sedih bila nampak dia upload iPhone baru. Duit kita masih loading. Kalau nak pinjam duit dekat kawan, bayar tepat masa. Sebab kehilangan duit kecil boleh hilangkan kawan baik.